Okey, seterusnya Ridwan, kita nak ke Pulau Keri, ke Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri bersama dengan rakan kita di sana, Adlia Habibullah. Ya, apa kata kalau sudah pun bersedia, kita ke Pulau Keri sekarang. Silakan. Silakan. Silakan Adlia. Ya, Ridwan, Syafiqah, satu suara, satu jiwa, satu Malaysia. Itu semangat yang saya dapat kongsikan bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Tengah yang berlangsung meriah di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Keri pada hari ini. Dan ketika ini apa yang saya boleh kongsikan, suasana cukup meriah dengan aktiviti aerobik baru sahaja selesai dan antaranya turut disertai oleh masyarakat orang asli yang memakai pakaian tradisi mereka. Dan untuk kita mempericikan lebih lanjut mengenai program pada hari ini, kita bersama dengan pengarah bahagian radio Encik Saiful Zaman. Jadi Encik Saiful Zaman, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jadi mungkin boleh kongsikan mengenai aspirasi dan objektif pengajuan program hari ini. Selamat pagi kepada semua para penonton Selamat Pagi Malaysia dan semua masyarakat. Jadi objektif kita mengadakan Semangat Aspirasi Malaysia bersempena hari ulang tahun orang asli sedunia di Pusat Kraf Orang Asli ini ialah untuk kita menghidupkan semangat ini yang lahir daripada tanah air kita, yang berakar daripada sejarah, yang tumbuh sebagai satu aspirasi untuk Malaysia yang kita cintai. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat orang asli di sini ialah untuk kita menyemarakkan sambutan semangat hari kebangsaan, dan Semangat Aspirasi Malaysia ini akan berterusan selama 9 hari di 4 zon yang bermula di Pusat Kraf Orang Asli ini sehinggalah penutupnya di Bulatan Meru Perak Kelab. Jadi Cik Saiful Zaman, mungkin boleh kongsikan, kita melihat hari ini pelbagai rakan strategi yang terus sama pada program hari ini. Bagaimana kita melihat usaha untuk memperkasa perpaduan dan menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan? Kita bukan sekadar sebagai jabatan kerajaan, tetapi kita bersama-sama dengan masyarakat dan juga industri supaya kita dapat bersama-sama menyantuni masyarakat setempat. Dan bila kita mulakan usaha ini, kita mendapat sambutan dan kita mendapat penajaan sebanyak 17 buah syarikat untuk bersama-sama menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan ini menerusi Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi mungkin harapan Cik Saiful Zaman lah untuk orang ramai datang beramai-ramai memeriahkan program hari ini dan sepanjang bulan ni. Dan kepada masyarakat yang berada di sekitar Pulau Keri ini dapat bersama-sama kita kerana kita ada aktiviti sepanjang hari. Kalau macam sekarang ni kita lihat ataupun kita dengar ialah Zumba bersama dengan masyarakat yang berada kat sini. Dan kita ada pelbagai aktiviti seperti menyumpit, kita ada pemeriksaan kesihatan, kita ada gerai-gerai pameran, dan bersama-sama kita di sini yang kita lihat di keliling kita ialah gerai-gerai ataupun bus yang disediakan oleh para penaja kita dan juga rakan strategik. Jadi bersama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan 2026. Baik, terima kasih Cik Saiful Zaman. Dan pastinya seperti yang Cik Saiful Zaman katakan, penglibatan semua pihak amat penting dalam menjayakan program pada hari ini. Dan untuk kita mempersiapkan